Ini negara kita, dan ini adalah mercu tanda negara kita, bukan mercu tanda Barisan Nasional ataupun mercu tanda PAS ataupun keadilan. Ini mercu tanda bagi seluruh negara kita. Sebab itu kita perlu ketepikan perpisahan kita kerana politik, dan kita rayakan satu kejayaan yang luar biasa yang dicapai bukan oleh parti politik tetapi oleh negara.